Okey, kita tengok ya. Ni ada mengangkat buah kelapa sawit dengan kereta surung ya. Ni kelapa sawit kepunyaan abang saya. Ini ada sedikit saja kelapa sawit ni. Lebih kurang setengah ekar saya buat sawitnya. Mana? Boleh, baju tak pakai. Baju tak pakai. Tu dia. Tu anak tuan tanah. Dia happy. Tengok buah kelapa sawit. Jom kita tengok buah sawit. Ni tuan tanah. Nah, ambil gambar. Ambil gambar. Lepas tak tahu kita ambil gambar. Dia. Dia punya panjang kalau. Pada. Ni rumah pondok kampung. Dia punya panjang dah. Kena sambung. Sampai melengkung. Dia panjang. Bengkok tak melengkung ke? Ucap paku ada dah. Oi, dia happy sangat dah ambil ucap paku. Tunjuk. Dia ucap paku. Okey. Dia ya. Ini okey bersambung kita ya. Sambung part kedua ya. Tadi pertama ya. Ni part kedua ni happy sono ramai ya. Berhobi di kampung Sungai Malau selama Perak ya. Okey. Jom kita tengok apa yang dilakukan hari ni. Nak kait lagi tu. Tengok atas pokok tinggi tu. Tengok dia cangak-cangak tu. Dia langut-langut ni. Dia cangak. Dia tengok lagi tu. Dia nak ambil buah. Ambil buah tak boleh lagi. Kita tengok macam mana dia nak buat nak sambung. Ya pisau. Hari ni kita sonok ni macam-macam ada. Dia yang kaki buang kulit pun dah. Tu kaki buang kulit tu. Dah habis makan ada tok situ pandai buang kulit balik. Ni satu pokok kelapa sawit tumbang kena jamban kena tanam jamban yang tempoh hari yang kita buat tu. Habis jamban rosak tu. Kelapa sawit banyak ni, kelapa sawit timpa. Belum nak buat lagi ni. Cari nak buat baru dak punggah habis reban terus tinggal dinding sebelah tengok tinggal ni jaga bahaya ni kena lari kena lari jauh timpa lagi buah dengan daun-daun kali turun. Ni pakar ni. Pakar. Pakar kait buah. Tinggi macam buku niuk. Boleh ke tu? Tu dia. Jaga. Tu dia. Daun dah jatuh. Bahaya daun ni. Kena masuk uat dah ni. Daun sawit ni. Bahaya ni. Udah terjun tu. Hati-hati sikit.
Baru kita tengok buah ha. Apa? Dia. Nen. Bubung. Betul. Tak, oi. Pelan. Ya. Repair mungkin dia repair membaiki galah yang longgak tu. Longgak tu. Galah longgak tu bahaya tu. Kalau repair buat bagi kejap. Baru kita boleh selesa tarik ya, tidak bahaya. Dengan buah dengan batang galah terjun kali jahanam. Okey, terlalu panjang, adjust sikit, bagi pendek. Ada yang satu video kita tengok itu dia buat kali ni pasal kamera tak selamat. Bagi kait ni Un. Ya bah. Dapat. Kita tengok ya, macam mana ngait buah kelapa sawit ya, yang terlalu tinggi ni. Oh dia, tahu tak tahu tarik tu menyekang. Kecil. Nen, hoi. Break. Bantu. Belum. Mai bantu. Kain lincin tu, kena tarik bagi kejap sikit. Jaga, hati-hati sikit tarik tu. Takut dia terjun dengan galah terjun ikut galah tu. Bahaya ni kelapa sawit ni. Ya, pasal duduk lagi tu. Nak rengau dia punya batang tu cukup payah tu, seksa tu. Kena betul-betul dia punya batang tu. Okey lah tu, dia terjun lah. Dia tak kena batang lah. Tu kata kelapa sawit ni kata teruk macam tu nak tengok. Tengok bagi hangpa tengok tu dia. Dia teruk nak kait biar dia tinggi teruk macam tu Kalau rendah tak apa lagi. Kalau rendah dia senang. Pakai cok ni dah tinggi pakai kait macam tu tengok merangkak-rangkak tengok tu tak lurus lagi tarik bagi longgak tu. Ambil kena betul batang tu dia punya tu. Putui terjun lah.
tu dia. Nak tarik tu, nak solok tu bukan senang tu. Cuba hangpa tengok perhatikan tengok betul-betul macam mana. Nak tengok dia pakai buah. Kata senang. Senang. Saya pun tak kait tak erti. Tak ada eksperimen, tak boleh nak kait buah. Terjun tak kepala mampu. Masuk uat tu. Tak boleh lagi tu. Tengok baru sebiji tu. Dah hampir dekat tengah jam, dekat 20 minit tu. Jangan main-main tu. Mau royo tu ya. Mau terjun. Nak terjun lah sikit. Pada terjun lah. Tu dia. Tu dia terjun lah. Ada lagi sebiji tu. Tu dia tu. Aduh, kita tengok lagi. Dia. Ya. Dua lagi. Dua. Ada lagi? Ya, okey, nak hujan lah elok. Ya, sawi ya. Dia dah tu. Besar hemat tu. Wah, besarnya. Besar hemat tu. Ambil gambar. Dia. Dia. Ada hujan lah. Elok hujan lah ni. Dia buah dia. Kelapa sawit dia yang tadi kita perih sedikit. Di sana kebun tu ya. Ada dia buah. Ni buah ini biji ya, buah biji. Biji. Okey, dekat ini ya. Kita tunjuk cara mengambil buah dan mengait buah tadi ya. Okey, sekian, terima kasih. Follow saya ni video saya. Jangan tak follow ya. Like. Okey, salam daripada saya, Ubian.